12 Mei 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir, secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Cendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.